Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejambak kasih, seharum kasturi buat peneraju acara. Barisan kehakiman yang pastinya adil lagi saksama. Warga pendidik yang dihormati, rakan-rakan seperjuangan, resida hadirinya saya hormati. Pada zaman ini, manusia tidak lagi menulis surat tetapi menaik mesej. Tidak lagi duduk menunggu di perpustakaan tetapi Google menjadi guru utama. Dunia kini di hujung jari tetapi di manakah letaknya akal dan hati? Hadirin yang saya hormati, teknologi itu umpama pisau. Tajamnya boleh memasak tetapi silap tangan membunuh juga sanggup. Maka, izinkan saya berdiri pada hari ini untuk menyampaikan pidato bertajuk Teknologi, rahmat jika bijak, musibah jika cuai. Jika ditanya, apakah rahmat terbesar dalam abad ini? Jawapannya ialah teknologi. Lihat sahaja ketika dunia dilanda pandemik dahulu, sekolah ditutup tetapi pembelajaran tetap diteruskan. Pembelajaran digital, seminar maya, teleperubatan, mesyuarat secara atas talian, semuanya berlaku dengan hanya satu sentuhan. Menurut data UNICEF 2022, lebih 90% pelajar Malaysia mengikuti PDPR melalui peranti pintar. Kita berhubung dengan keluarga, berkongsi ilmu, bahkan membina kerjaya, semuanya kerana teknologi. Ringkasnya, teknologi itu bukan sekadar alat, ia pintu ke dunia luar. Namun awas, apabila teknologi disalahguna, ia bukan lagi rahmat tetapi musibah yang diam-diam menikam. Ketagihan gadget dalam kalangan remaja meningkat hampir 200% sejak tahun 2020. Anak kecil menangis jika tidak diberi telefon. Remaja leka berjam-jam dengan TikTok hingga hilang empati terhadap dunia sekeliling. Keluarga di meja makan, tetapi jiwa masing-masing hanyut di dalam media sosial. Lebih malang, penipuan cyber dan buli maya kini menjadi bara sosial yang menakutkan. Pernahkah kita dengar kisah Rajeswari Appahu, seorang influencer yang menamatkan riwayatnya sendiri selepas dibuli tanpa henti semasa sesi live di TikTok selama beberapa minggu? Inilah wajah teknologi tanpa nilai, canggih pada alat, kosong pada akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, teknologi itu tidak salah. Yang salah ialah kita yang alpa, yang leka tanpa paduan. Maka, marilah kita menjadi pengguna yang bijak dan berhemah. Letakkan masa skrin agar mata kita tidak terlepas melihat dunia sebenar. Pastikan adab dan akhlak dijaga walaupun hanya melalui papan kekunci. Gunakan teknologi untuk membina, bukan menghina. Untuk menghubungkan manusia, bukan memutuskan silaturahim. Didiklah anak-anak agar mereka cilik teknologi. Tetapi jangan lupa tanamkan nilai dunia nyata dalam jiwa mereka. Para hadirin yang saya hormati, saya akhiri pidato ini dengan satu ingatan yang saya ingin titikkan buat semua. Teknologi di tangan, biar ada iman di dada. Bijak memilih, bijak menilai, barulah rahmat dikecapi. Bukan musibah yang mengepi. Jika teknologi itu cahaya, biarlah kita menjadi pelita yang bukan sahaja menyuruh jalan tetapi memanaskan jiwa dengan nilai dan cinta. Sekian, terima kasih.